Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Akilah Aminah binti Ahmad Taufan. Dalam buletin bersama saya, berita terkini. Generasi muda hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan jalur gemilang atau melaungkan perkataan merdeka, tetapi juga tentang tanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri. Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan yang dinikmati hari ini diperoleh dengan usaha yang besar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi dengan bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi gejala negatif yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian. Menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati kepelbagaian masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita mampu menggunakan kebebasan yang penuh tanggungjawab. Sekian berita untuk kali ini. Saya, Akilah Aminah binti Ahmad Taufan. Selamat menjambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Ahmad Arsyad bin Ahmad Safwan, dalam buletin berita terkini. Kemerdekaan memberi peluang kepada kanak-kanak di Malaysia untuk belajar, menimba ilmu dan membina masa depan yang lebih baik. Sebagai generasi muda, perlu menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Kita hendaklah rajin membaca, mendengar nasihat guru dan berusaha mencapai kejayaan dalam pembelajaran. Pada masa kini, teknologi juga menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Internet dan perhatian digital boleh membantu murid mencari maklumat serta menambah pengetahuan. Namun, teknologi perlu digunakan dengan bijak dan bertanggungjawab. Murid juga perlu berhati-hati ketika menggunakan internet. Jangan mudah terpercaya kepada maklumat yang tidak diketahui sumbernya. Elakkan menulis atau berkongsi perkara yang boleh menyakiti hati orang lain. Generasi yang mampu membantu negara menjadi lebih maju. Oleh itu, setiap murid perlu mempunyai cita-cita dan berusaha untuk mencapainya. Walaupun kita masih muda, kita boleh menyumbang kepada negara dan menjadi murid yang rajin, berdisiplin dan bertanggungjawab. Marilah kita menggunakan nikmat kemerdekaan untuk menjadi generasi yang berilmu, berakhlak dan berjaya. Sekian berita untuk kali ini. Saya, Ahmad Arsyad bin Ahmad Safwan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam kemerdekaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Wazir Zikri bin Ahmad Saimi dalam buletin berita terkini. Kemerdekaan memberi peluang kepada kanak-kanak di Malaysia untuk belajar, menimba ilmu dan membina masa depan yang lebih baik. Sebagai pulang ini, rajin membaca, berusaha mencapai daripada kehidupan kita
Boleh membantu murid mencari maklumat serta menambah pengetahuan. Namun, teknologi perlu digunakan dengan bijak dan bertanggungjawab. Murid juga perlu berhati-hati ketika menggunakan internet. Jangan mudah percaya pada maklumat yang tidak diketahui. Sumbernya elektronis atau berfungsi perkara yang boleh menyakitkan hati orang lain. Generasi yang berilmu mampu membantu negara menjadi lebih maju. Oleh itu, setiap murid perlu mempunyai cita-cita dan berusaha untuk mencapainya. Walaupun kita masih muda, kita boleh menyumbang kepada negara dengan menjadi murid yang rajin, berdisiplin dan bertanggungjawab. Marilah kita gunakan nikmat kemerdekaan untuk menjadi generasi yang berilmu, berakhlas dan berjaya. Sekian berterima untuk kali ini. Saya Muhammad Wali Fitri Hasan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Salam Merdeka dan salam perpaduan. Bersama saya, Arina Karina Arisa, bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompeng tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza latar belakang, membantu antara satu sama lain dan mengelakkan perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan. Kemerdekaan memberi peluang pada kita untuk belajar, membina masa depan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Marilah kita bersama-sama memelihara perpaduan dan menyumbang pada kemajuan negara. Sekian laporan saya Arina Karina Sabita Malik. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama saya, Asyahana binti Muhammad Asri. Dalam buletin berita terkini sebenar sambutan bulan kebangsaan Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Walaupun kita berbeza, rakyat Malaysia dapat hidup bersama dalam suasana aman dan harmoni. Semangat berpaduan perlu dipupuk sejak kecil. Di sekolah, murid boleh berkawan dengan semua orang tanpa mengira kaum atau latar belakang. Kita boleh belajar bersama, bermain bersama dan saling membantu apabila rakan memerlukan pertolongan. Sikap menghormati orang lain juga semangat penting. Kita perlu menggunakan kata-kata yang baik, mendengar, mendapat rakan dan mengelakkan penggaduhan. Perbuatan mengejek atau menghina orang lain hendaklah dijauhi. Kemerdekaan memberi peluang
kepada kita untuk belajar dan membesar dalam sebuah negara yang aman. Oleh itu keamanan dan perpaduan yang kita nikmati perlu dijaga bersama-sama. Apabila rakyat bersatu hati, negara akan menjadi lebih kuat dan banyak kejayaan dapat dicapai. Marilah kita terus hidup dengan semangat, saling menghormati, bekerjasama dan antara satu sama lain. Sekian laporan saya Syahana binti Muhammad Asri. Bersatu kita teguh. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurhana Syairah binti Suhaimi dalam berita-berita Petik Kedik. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia pada ni. Kesejahteraan dinikmati. Tema ini mengingatkan kita bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati. Hari ini adalah hari usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, murid mempunyai peranan penting dalam menjaga keharmonian negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Perpaduan juga perlu dipelihara walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya, kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati, sikap bekerjasama dan bertolak ansur dapat membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi yang bijak, elakkan menyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan juga bermaksud hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk kali ini. Saya Nurhana Syairah binti Suhaimi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka kategori sekolah menengah. Membaca berita anak kecil Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Naizah Zati dalam berita terkini. Bagi generasi muda hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan hanya tentang meninggalkan jalur gemilang atau melakukan perkataan merdeka, tetapi juga tentang bertanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri. Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan yang dinikmati hari ini dipelori dengan usaha yang sangat besar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi dengan bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi kejadian negatif yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian. Menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati kepelbagaian masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita mampu menggunakan kebebasan dengan sepenuh hati tanggungjawab. Sekian berita untuk kali ini. Saya Nur Izzati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Aina Alwani binti Abdullah dalam buletin berita terkini. Bagi generasi muda hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan jalur gemilang atau melaungkan perkataan merdeka, tetapi juga tentang tanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri.
Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan dan yang dinikmati hari ini diperoleh dengan usaha yang besar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran masa depan. Rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi yang bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi gejala negatif yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian. Menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati kepelbagaian masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Sekian berita untuk kali ini. Saya Nur Ainul Alwani binti Abdullah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Salam merdeka dan salam perpaduan. Bersama saya Hana Nur Kristina binti Muhammad Suhaimi, bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompin tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza latar belakang, membantu antara satu sama lain dan mengelakkan perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar, membina masa depan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan dan dinikmati hari ini. Marilah kita bersama-sama memelihara perpaduan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian laporan saya. Saya Hana Nur Kristina binti Muhammad Suhaimi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Salam Merdeka dan salam perpaduan. Bersama saya Ahmad Jazli bin Muhammad bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompin tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza latar belakang, membantu antara satu sama lain dan menggalakkan perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar mencari maklumat dan berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar membina masa depan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Marilah kita bersama-sama memelihara perpaduan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian laporan saya. Saya Ahmad Jazli bin Muhammad. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Yeah. Salam Merdeka dan salam perpaduan. Bersama saya Arina Kristina Altafunisa Abdul Malik
bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompin tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza latar belakang, membantu antara satu sama lain dan mengelakkan perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar, membina masa depan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Marilah kita bersama-sama memelihara perpaduan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian laporan saya Arina Kisina Atafanisa Abdul Malik. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nura Abra Auni binti Hanif dalam Buletin Berita Terkini. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tema ini mengingatkan kita bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati hari ini adalah hasil usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, murid mempunyai peranan penting dalam menjaga keharmonian negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Perpaduan juga perlu dipelihara. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati. Sikap bekerjasama dan bertolak ansur dapat membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi dengan bijak. Elakkan penyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, kemerdekaan juga bermaksud hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk hari ini. Saya Nura Abra Auni binti Hanif. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Assalamualaikum. Salam merdeka dan salam perpaduan. Nama saya Ainur Hanis Humaira binti Muhammad Zamzuri, bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompin tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza latar belakang, membantu antara satu sama lain dan mengelakkan perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar, membina masa depan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Marilah kita sama-sama memelihara perpaduan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian laporan saya Ainur Hanis Humaira binti Muhammad Zamzuri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Irfan bin Muhammad Zamzuri dalam buletin berita terkini. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mengingatkan kita bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati hari ini adalah hasil usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, menurik mempunyai peranan penting dalam menjaga keharmonian negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Perpaduan juga perlu dipelihara walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati. Sikap bekerjasama dan bertolak ansur dapat membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi dengan bijak, elakkan penyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, kemerdekaan juga bahawa hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk kali ini. Saya Ahmad Irfan bin Muhammad Zamzuri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Siti Aisyah binti Hassan dalam buletin berita terkini. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mengingatkan bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati hari ini adalah terhasil usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, murid mempunyai peranan penting dalam menjaga keharmonian negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Perpaduan juga perlu dipelihara walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati. Sikap kerjasama dan bertolak ansur dapat membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi dengan bijak, elakkan penyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan juga bermaksud hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk kali ini. Saya Siti Aisyah binti Hassan. Selamat menjambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Salam merdeka dan salam perpaduan. Bersama saya, Taslimah Izzah binti Muhammad Izzan, bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani daerah Rompin tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di pangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza latar belakang, membantu antara satu sama lain dan mengelakkan perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahguna. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar, membina masa depan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Marilah kita bersama-sama menikmati kemajuan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian laporan saya. Saya, Taslimah Izzah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Badrusha Umairah dalam buletin berita terkini sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Walaupun kita berbeza, rakyat Malaysia dapat hidup bersama dalam suasana aman dan harmoni. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak kecil. Di sekolah, murid boleh berkawan dengan semua orang tanpa mengira kaum atau latar belakang. Kita boleh belajar bersama, bermain bersama dan bersaling membantu apabila rakan memerlukan pertolongan. Sikap menghormati orang lain juga sangat penting. Kita perlu menggunakan kata-kata yang baik, mendengar pendapat rakan dan mengelakkan pergaduhan. Perbuatan mengejek atau menghina orang lain hendaklah dijauhi. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar dan membesar dalam sebuah negara yang aman. Oleh itu, keamanan dan perpaduan yang kita nikmati perlu dijaga bersama-sama. Apabila rakyat bersatu hati, negara akan menjadi lebih kuat dan banyak kejayaan yang dapat dicapai. Marilah kita terus hidup dengan semangat saling menghormati, bekerjasama dan menyayangi antara satu sama lain. Sekian laporan saya Nur Badrusha Umairah. Bersatu kita teguh, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Tunggu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Asma Safia dalam buletin berita terkini sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya. Walaupun kita berbeza, rakyat Malaysia dapat hidup bersama dan suasana aman dan harmoni. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak kecil. Di sekolah, murid boleh berkawan dengan semua orang tanpa mengira kaum atau latar belakang. Kita boleh belajar bersama, bermain bersama dan saling membantu apabila rakan memerlukan pertolongan. Sikap menghormati orang lain juga sangat penting. Kita perlu menggunakan kata-kata yang baik, mendengar pendapat rakan dan mengelakkan pergaduhan. Perbuatan mengejek atau menghina orang lain hendaklah dijauhi. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar dan membesar dalam sebuah negara aman. Oleh itu, keamanan dan perpaduan yang kita nikmati perlu dijaga bersama-sama. Apabila rakyat bersatu hati, negara akan menjadi lebih kuat dan banyak kejayaan dapat dicapai. Marilah kita terus hidup dengan semangat saling menghormati, kerjasama dan menyayangi antara satu sama lain. Sekian laporan saya Asma Safia. Bersatu kita teguh, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Salam Merdeka dan salam perpaduan. Bersama saya Adam Haikal bin Ahmad Fauzi, bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompin tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza latar belakang, membantu antara satu sama lain dan mengelakkan perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar, membina masa depan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Marilah kita bersama-sama memelihara perpaduan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian laporan saya Adam Haikal dan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adam Haikal bin Ahmad Fauzi dalam buletin berita terkini. Kemerdekaan memberi peluang kepada kanak-kanak di Malaysia untuk belajar, meminati ilmu dan mempunyai masa dengan yang lebih baik. Sebagai generasi muda, murid perlu menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Kita perlulah berulang. Sebagai generasi muda, murid perlu menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Kita hendaklah rajin membaca, mendengar nasihat guru dan berusaha mencapai kejayaan dalam pelajaran. Pada masa kini, teknologi juga menjadi sebahagian daripada pada masa kini, teknologi juga menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Tentulah dan peranti digital boleh membantu murid mencari maklumat serta menambah pengetahuan. Namun, teknologi perlu digunakan dengan baik-sebaiknya. Murid juga perlu berhati-hati ketika menggunakan internet. Jangan mudah percaya kepada tadi macam terbalik tu saya macam mula. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Arif Sakwan dalam buletin berita terkini. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mengingatkan kita bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati hari ini adalah hasil usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, murid mempunyai peranan penting dalam menjaga keharmonian negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan serta mengamalkan sikap tanggungjawab dalam kehidupan harian. Perpaduan juga dipelihara. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati. Sikap bekerjasama dan bertolak ansur dapat membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi dengan bijak, elakkan penyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan, kemerdekaan juga bermaksud hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk kali ini. Nama Muhammad Arif Sakwan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Oke, pelajaran kepada semua pengunjung pada hari ini adalah mata kelas yang Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Harith Osman dalam buletin berita terkini. Bagi generasi muda pada hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan jalur gemilang atau melaungkan perkataan merdeka, tetapi juga tentang tanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri. Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan yang dinikmati pada hari ini diperoleh dengan usaha yang sebenar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia dalam menghadapi cabaran masa hadapan, rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi dengan bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi gejala negatif yang boleh merosakkan diri dan masa hadapan. Semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian, menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati kepelbagaian masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Sekian berita untuk kali ini. Saya Muhammad Harith Osman. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Terima kasih. Video rompet.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Haikal dalam Buletin Berita Terkini. Bagi generasi muda hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan saja hanya tentang mengibarkan jalur gemilang atau melakukan perkataan merdeka, tetapi juga tentang tanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri. Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu melalui sejarah. Kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan yang dinikmati hari ini diperoleh dengan usaha yang besar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi dengan bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi gejala negatif yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian, menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati kepelbagaian masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita mampu menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Sekian berita untuk kali ini. Saya Haikal Jufri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Terima kasih. Salam Merdeka dan salam perpaduan bersama saya Dennis Anlakidin bersiar sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompin tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Pelbagai ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman. Selain menghormati dan bekerjasama, semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza, latar belakang membantu antara satu sama lain dan menggalakkan perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan dan salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi dengan baik. Namun, teknologi perlu bertanggungjawab dan tidak disanggup. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita semua untuk belajar, membina masa hadapan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinaikkan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memelihara perpaduan dan menyumbangkan kepada kemajuan negara. Sekian lapor saya, Dennis Anlakidin. Salam menyambut Hari Kebangsaan dan Kemerdekaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Khairul Amal Kemar dalam Buletin Berita Terkini. Bagi generasi muda hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan jalur gemilang atau melaungkan perkataan merdeka, tetapi juga tentang tanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri. Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan yang dinikmati hari ini diperoleh dengan usaha yang besar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi dengan bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi gejala negatif yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian. Menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati kepelbagaian masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita mampu menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Sekian berita untuk kali ini. Saya Khairul Amal Akmal. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
bersama saya Muhammad Afif Fitri dalam Buletin Berita Terkini. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mengingat kita bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati hari ini adalah hasil usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, murid mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Perpaduan juga boleh dipelihara. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati. Sikap kerjasama dan bertolak ansur dapat membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi dengan bijak, mengelakkan penyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan juga bermaksud hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk kali ini. Saya Muhammad Afif Fitri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Sana. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Taufiq Rain Adli dalam Buletin Berita Terkini. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mengingatkan kita bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati hari ini adalah hasil usaha serta perkembangan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, murid mempunyai peranan penting dalam menjaga keharmonian negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Perpaduan juga perlu dipelihara. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati. Sikap bekerjasama dan bertolak ansur dapat membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi dengan bijak. Elakkan penyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan pelbagai perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan juga bermaksud hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk kali ini. Saya Taufiq Rain Adli. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Artikel pembaca berita 2. Subjek tema Perpaduan Asas Kemajuan Negara. Salam Merdeka dan Salam Perpaduan. Bersama saya Siti Nur Fatihah bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompen tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang terkini daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza latar belakang, membantu antara satu sama lain dan mengelak perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar, membina masa depan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinikmati. Hari ini, marilah kita bersama-sama memelihara perpaduan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian laporan saya Siti Nur Fatihah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka kategori
Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Atira dalam buletin berita terkini. Bagi generasi muda hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan jalur gemilang atau melaungkan perkataan merdeka, tetapi juga tentang tanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri. Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan yang dinikmati hari ini diperoleh dengan usaha yang besar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi dengan bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi gejala negatif yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Semangat cintakan negara boleh tunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian. Menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati pelbagai masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita mampu menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Sekian berita untuk kali ini. Saya Nur Atira Batrisha binti Hazizal. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Salam merdeka dan salam perpaduan. Bersama saya Nur Akila Muhammad Izzal, bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompen tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang tinggi daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Pelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza latar belakang, membantu antara satu sama lain dan mengelakkan perbuatan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi secara lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar, membina masa depan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Marilah kita bersama-sama memelihara perpaduan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian laporan saya. Saya Nur Akila Muhammad Izzal. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan salam merdeka. Selamat pagi dan salam sejahtera, bersama saya Elijah Samuel dalam buletin berita terkini. Bagi generasi muda hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan jalur gemilang atau melaungkan perkataan merdeka, tetapi juga tentang tanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri. Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan yang dinikmati hari ini diperoleh dengan usaha yang besar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran masa hadapan, rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi dengan bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi gejala negatif yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian, menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati pelbagai masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita mampu menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Sekian berita untuk kali ini. Saya Elijah Samuel. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Okay.
Salam merdeka, salam perpaduan. Pendidikan bermutu insan terdidik negara sejahtera. Bersama saya Hajah Nurhayati Haji Abdul Wahab, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Teknologi Latihan Pendidikan Teknikal Vocational, bersiaran sempena Karnival Pendidikan Madani Daerah Rompin tahun 2026. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadi salah satu kekuatan negara apabila rakyat dapat hidup dengan aman, saling menghormati dan bekerjasama. Semangat perpaduan perlu dipupuk sejak di bangku sekolah. Murid boleh memainkan peranan dengan menghormati rakan yang berbeza, latar belakang, membantu antara satu sama lain dan mengelakkan perpaduan yang boleh menimbulkan pergaduhan atau salah faham. Dalam dunia yang semakin maju, generasi muda juga perlu menguasai ilmu dan teknologi. Penggunaan teknologi yang betul dapat membantu murid belajar, mencari maklumat dan berkomunikasi dengan lebih baik. Namun, teknologi perlu digunakan secara bertanggungjawab dan tidak disalahgunakan. Kemerdekaan memberi peluang kepada kita untuk belajar, membina masa hadapan dan hidup dalam suasana yang selamat. Oleh itu, setiap murid perlu menghargai keamanan yang dinikmati hari ini. Marilah kita bersama-sama memelihara perpaduan dan menyumbang kepada kemajuan negara. Sekian laporan saya, Hajah Nurhayati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat merdeka. ada slip sikit. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sama saya Muhammad Razali bin Zakaria dalam Buletin Berita Terkini. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mengingatkan kita bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati hari ini adalah hasil usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, murid mempunyai peranan penting dalam menjaga keharmonian negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Perpaduan juga perlu dipelihara walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati. Sikap bekerjasama dan bertolak ansur dapat membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi dengan bijak. Elakkan penyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan juga bermaksud hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk kali ini. Saya Muhammad Razali bin Zakaria. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sama saya Muhammad Azri bin Abdul Jalil dalam Buletin Berita Terkini. Bagi generasi muda hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan jalur gemilang atau melakukan perkataan merdeka, tapi juga tentang tanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri. Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan yang dinikmati hari ini diperoleh dengan usaha yang besar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi dengan bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi gejala negatif yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian. Menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati kepelbagaian masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita mampu menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab.
Sekian berita untuk kali ini. Saya Muhammad Azrim Abdul Jalil. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Bersama saya, Iqbal Shah dalam Buletin Berita Terkini. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tema ini mengingatkan kita bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati hari ini adalah hasil usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, murid mempunyai peranan penting dalam menjaga keharmonian negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Perpaduan juga perlu dipelihara. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati. Sikap bekerjasama dan bertolak ansur dapat membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi dengan bijak. Elakkan penyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama rakyat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan juga bermaksud hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk kali ini. Saya Iqbal Shah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka. Okey, Mak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Suhaidi bin Abu Bakar dalam Buletin Berita Terkini. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini membawa tema Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tema ini mengingatkan kita bahawa keamanan dan kemajuan negara yang kita nikmati hari ini adalah hasil usaha serta pengorbanan generasi terdahulu. Sebagai generasi muda, murid mempunyai peranan penting dalam menjaga keharmonian negara. Antara cara yang boleh dilakukan ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru dan rakan, serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. Perpaduan juga perlu dipelihara. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita tetap hidup sebagai satu masyarakat yang saling menghormati. Sikap bekerjasama dan bertolak ansur dalam membantu negara terus aman dan maju. Selain itu, murid perlu menggunakan teknologi dengan bijak. Elakkan penyebaran berita palsu, kata-kata kasar dan perkara negatif yang boleh menjejaskan hubungan sesama masyarakat. Kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan. Kemerdekaan juga bermaksud hidup dengan ilmu, disiplin dan rasa cinta kepada negara. Sekian berita untuk kali ini. Saya Muhammad Suhaidi bin Abu Bakar. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dalam salam merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Suhaimi Arsyad dalam Buletin Berita Terkini. Bagi generasi muda hari ini, kemerdekaan mempunyai makna yang luas. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan jarum gemilang atau melaungkan perkataan merdeka, tapi juga tentang tanggungjawab untuk menjadi rakyat yang berilmu, berdisiplin dan mempunyai jati diri. Murid perlu memahami sejarah negara supaya dapat menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Melalui sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana keamanan dan kebebasan yang dinikmati hari ini diperoleh dengan usaha yang besar. Pada masa yang sama, generasi muda perlu bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Rajin belajar, menghormati orang lain dan menggunakan teknologi yang bijak merupakan antara sikap yang penting. Murid juga perlu menjauhi gejala negatif yang boleh merosakkan diri dan masa depan. Semangat cintakan negara boleh ditunjukkan melalui tindakan kecil dalam kehidupan seharian. Menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, membantu rakan dan menghormati kepelbagaian masyarakat juga merupakan tanda kita menghargai negara. Kemerdekaan yang sebenar bermula apabila kita mampu menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Sekian berita untuk kali ini. Saya Suhaimi Arsyad. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan salam merdeka.
Hanya tak keluar dan menangis.